Bismillahirrahmanirrahim. Aku percaya semua orang punya minat yang tersendiri. Tak semua orang minat dengan wild camping. Tak semua orang juga yang tak minat wild camping tu tak suka camping. Mungkin ada yang suka untuk camping, tapi mungkin ada kekangan lain yang tidak membolehkan dia untuk bercamping. Mungkin ada masalah seperti tiada kelengkapan yang cukup, tak selesa dengan persekitaran wild camping, dan pelbagai alasan lagi lah yang kita sendiri pun tak perlu nak perbesarkan. Tapi itu semua bukanlah jadi penghalang untuk kita semua keluar dan menikmati pengalaman ala-ala camping. Lebih-lebih lagi sejak adanya sekarang ini glamping. Glamping adalah short form untuk glamorous camping, yang mana kita tidak perlu pun sediakan peralatan sendiri untuk merasakan suasana bermalam di persekitaran alam semula jadi. Semuanya telah tersedia oleh pengusaha tempat glamping itu sendiri. Cuma kita perlulah keluarkan kos yang lebih sedikit untuk servis yang disediakan. Jom aku perkenalkan korang pada satu spot glamping yang menarik di Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Ais The Builders bersama projek department di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Ais The Builders. Okey, bagi korang yang dah follow YouTube channel aku sebelum-sebelum ni semua dan layan aku punya video, terima kasih banyak. Okey, bagi pada siapa yang mungkin baru first time jumpa aku punya channel ni, minta tolong korang untuk support aku, subscribe channel aku. Aku doa, aku harap semua mata-mata yang tengok video aku ni dapat subscribe lah. Okey, insyaAllah. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke Rehat Glamping dekat Sedeli. Rehat Glamping ni dia punya check-in pukul 3. Jadi macam sekarang ni tengah hari, baru pukul 1 lebih kurang macam tu. Plannya kita orang nak isi perut dulu dekat Sedeli. So aku bawa korang satu kedai yang bagi aku favourite lah. Kita singgah dulu makan tengah hari nanti dekat kedai tu. Lepas makan baru kita solat Zuhur, baru kita pergi ke glamping. Okay, Assalamualaikum. Okay, inilah dia kedai yang aku cakap tadi nak singgah. Kedai celup-celup 5A ni berada di Kuala Sedeli Besar. Mudahlah nak cari kedai ni, dia betul-betul berada di Pekan Sedeli. Berhampiran pun dekat dengan masjid dan ada sekolah. Ada juga jual-jualan di tepi jalan semualah. So banyak yang kita boleh dapat di sini. Aku kalau pergi ke Sedeli ni memang kedai ni lah biasanya dituju. Okay, kadang-kadang full house, kena ambil nombor dulu. So ambil masa lah nak dapat makan. Tapi Alhamdulillah kali ni aku pergi ada je meja kosong. So boleh sampai terus masuk ambil order. Okay, di kedai ni kita boleh pilih sendiri makanan apa yang kita nak. Kita pilih berapa harga dia, dah ada tulis. Okay, harga dia tu memang dah siap masak punya harga lah. Contoh macam sotong, kalau dia mention kat situ RM20 seekor, tu harga siap masak. Ikan, udang, semua fresh. Bagi aku berbaloi lah makan kat sini. Selain daripada masakan celup tepung ni, ada juga lauk-lauk lain yang dah siap dimasak pun kita boleh ambil sebagai option kita nak makan apa lah. Macam ada asam pedas, sayur-sayur yang dah siap masak. Okay, enjoy makan. Bismillah. Alhamdulillah selesai makan. Okay, kat sini aku share
details kedai ni lah kalau korang nak call dulu atau apa. Okay, inilah pekan Sederli yang aku cakap tadi. Kedai tadi tu memang berdekatan je lah dengan masjid. Ada gerai-gerai lain lagi jual pelbagai makanan, minuman kat sini. Kita solat Zuhur dulu di masjid. Selesai solat, kebetulan hujan pun turun. Kita dengar guruh berdentum di luar dah. Okay, kita sambung lagi perjalanan menuju ke Rehat Glam. Okay. Tapak Rehat Glams ni dia berada dalam kampung lah. Jalan dia agak susah kalau pakai Waze, macam tak dapat final destination dia. So kita orang terpaksa tukar pakai Google baru jumpa. Okay, kita dah sampai kat Rehat ni. Tempat dia okey lah, not bad. Sampai-sampai je hujan. So ni kawasan parking dia. Tadi pintu masuk daripada sana. Parking kat sini. Ni jalan masuk dia. Kat dalam tu boleh masuk kereta untuk turun barang lah. Unload barang. Tu dia punya office, registration office. Tu boleh turun barang. Jalan ni masuk sini. Okey, kat sini dia ada tapak camp. Siapa nak pacak kemah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Lepas tu ada family hut 3. Ada couple hut tadi 3. Solo pun 3. Okey. So yang special dia kali ni, satu tapak campsite ni kita orang komplot, kita orang sewa untuk 2 hari ni. So maknanya kira private. Kita orang buat private party 2 hari ni. So semua kawan-kawan lah, kawan office. Sampai ke okay, kita dapat bilik couple. Oh, ada lampu, ada aircon. Okay, ada towel 3. Ada plug point tepi tu. Tilam queen 1. Bakul sampah. Sebelah ni tikar. Boleh bentang satu lagi tilam. So okey lah, not bad. Jom ambil barang, kita loading. Ini dia registration office. Sampai boleh check in kat sini. Masa check in kat sini pukul 3 petang 3 petang betul. 3 petang, check out pukul 12 tengah hari. Ini office dia. Masuk sini, kena buka kasut. Dalamnya dia jual apa yang kau nak, air. Okay. Ada juga servis ATV kat sini. ATV kat sini dia charge satu kepala RM55. Kalau budak-budak bawah 10 tahun free. Budak-budak bawah 10 tahun percuma. Ini ada tandas. Kawasan dia tandas. Belakang tu boleh pot memancing. Okey, nanti kita pergi Usha. Inilah dia pot untuk memancing kat tepi sungai. So tempat ni selamat lah. Dia ada pagar kat siap tepi ni. So untuk kanak-kanak pun kita tak risau kalau dia pergi ke tepi ni lah. Okay, nampak macam baik pot ni untuk mancing udang. Tapi sayang, aku tak bawa joran pula kali ni. Rakam! Beri rakam! Cepatlah! Sini tak boleh terjun. Ya, sebab dia rendah. Macam tu ke? Macam ni je lah dulu. Okay, go. Satu, hello. Hello, okay, go. Orang passenger. Akak. Tiga.
swimming pool ni memang tempat yang orang kata 24 jam lah boleh jadikan tempat riadah. Memang ini adalah tarikan utama lah bagi kanak-kanak mandi, main air. Okey, sampai ni kita pun sambung lagi minum petang. Minum petang ni kami semua pakat untuk potluck. Bawa masing-masing meja order, kita makan sama-sama. Chef kita, Priya. Tengah apa fry ni Dah lewat petang ni, kita orang start buat api untuk BBQ malam ni. Okay, tempat ni semua disediakan lah oleh Rehat Glam. Kita hanya perlu masak je buat api sendiri, sediakan bahan-bahan mentah dan bakar. Macam arang, fire torch ni, semua daripada Rehat Glam dia orang sediakan. Selain daripada BBQ ni, banyak lagi lah fasiliti yang dia sediakan kat sini. Contohnya macam ada basikal, kita boleh ambil dan main. Ni semua free of charge. Basikal, pingpong, ada archery, ada badminton, carom, congkak. So permainan yang macam ni semua free of charge lah. Kita just pergi ke office ambil dan kita boleh main. Kecuali untuk ATV yang kita perlu bayar lah. Tapi plannya tak sama pun. esok baru kita akan main ATV. Ni kecil lah, rasanya ni boleh beli ni kalau nak main kat rumah. Ajar Haris kan. Oh, ni kecil sikit. Kalau Ni kecil ni. Dengan meja besar tu dah okey dah. Ya. Ayah. Nak bikin nak. Sejuk. Bye-bye. Laris. okey. Kena mana tadi? Kena yang biru. Daddy, lepas tu nak main carom dengan badminton. Tapi nak main dengan Daddy badminton. Badminton lepas tu nak main carom. Tak kena. Uish. Mantap lah menu ni. Bau dah yang buka pemakan tengok. Nisa nak pergi sini pun kau takut duduk rumah seorang-seorang. Paksa Nisa bawa. Aku sampai lagi dulu. Nak naik. Saya nak naik juga. Saya nak naik. Main je. Main juga ni. Saya pula. Belum. Ajar masukkan. Ini untuk budak kecil, untuk Alfa dengan Shifa. Jom. Okey. Rumah ni macam rumah anak bantut. Tapi, robot apa yang tinggal dekat sini?
Robot yang ketinggalan zaman kot. Hati-hati abang tu. Tempat ni gelap. Ha, tu adik kau ni. Mana? Ini patung lah. Janganlah ambilkan perasaan aku. Welcome to all participants. Challenge number 1. Tapi contoh sekarang Akmal dengan Fahmi, seorang kena buat pembayang, seorang kena teka. Tapi dalam pembayang tu tak boleh buat benda yang mudah-mudah lah. Macam dia tinggal kat mana ke, nombor plate kereta ke, kereta apa. Mungkin kena tipu Department mana boleh tak? Ke department kita je? Department kita je, dalam office kita je. Oh, office kita maksudnya level kita tu je lah. Tapi aku boleh cakap kan? Okey. Becan. Boleh cakap kan? Boleh. Cakap tapi I tak boleh cakap. Department gender tak boleh. Okay. Dia macam saya. Okay. So, boleh cakap lah. Okay, warga siapa tu? Tapi Salah kena nyanyi tau. macam sini juga. Tapi bukan. Ada. Okey. Buat Amir kena nyanyi. Buat kena nyanyi. Weekly report. Review coding. Siapa buat? Untuk kita. Improvisation. Kaizen. Dah tahu dah lah. Come on lah, Min. Habis akak Amin. Amin, bawa karakter. Come on, Amin. Aduh Amin. Nyanyi ya, salah nyanyi. Salah nyanyi. Kau pindah bilik nanti kami. Dia asyik dalam bilik lah. Keluarkan bilik je kan. Dia keluar dari bilik. Amin tak boleh train lah. Dia dah kalah 3-1. Tengok pelor dari. Pelor. Jangan pelor ni. Ini memang bawa tempurung betul ni. Daripada tim kita, seorang bos kita ada hire one person untuk buatkan Kaizen untuk weekly report improvisation. Oh, Nadia. 10. Ada besar kat flat. Besar ke? Boleh besar ke? Besar boleh besar sangat. Besar pangkat. Tinggi lah sini. Betul. Cin kan? Siapa Cin? Betul lah kita. Betul lah. Pendek-pendek. Kau kena teka bagi nama. Bagi nama. Ya, cakap. Kau dah libatkan aku lah ni. Personal ni. Apa? Kau ada pula. Kedai runcit eh? Bukan runcit. Kedai runcit. Tahu tak? Ni aku tak kena lah. Yang dia orang semua kena pernah kena lah. Oh. Itu orangnya ke apa? Aku tak tahu. Siapa tu? Masuk kau. Kita bawa je lah. Alah nyanyi je lah. Susah nyanyi. Sabar lah. Nyanyi lah. Nyanyi je lah. Betul juga, sedap juga dengar dua orang nyanyi ni. Duet. Nyanyi dua orang ke? Nyanyi dua orang, tak dua-dua tak dapat. Ada cakap. Tiga. Okey. Satu. Nyanyi.
Ada gangguan ni pagi hari ni nampak ya. Oleh jiran sebelah nampak. Dia pergi ambil pelampung. Itu dia suspek. Tapi ni suspek kedua. Suspek utama tu yang kat sana dah. Ini barang kes. Lampung ni rembat dengan monyet. Ni kira final ke ni pun? Tak ada tinggal second place. Mana dah marah, dah marah. Okey. Pemenangnya adalah Budak. Okay, let's go. Yeah, are you ready? Bismillah. Baca doa. Dah. Untuk aktiviti ATV ni, charges dia dikenakan RM55 untuk seorang, bermula daripada umur 11 tahun ke atas. Untuk 10 tahun ke bawah, free of charge. Okey, bermakna kalau naik 2 orang untuk satu ATV dewasa, maknanya satu ATV tu kita kena bayar RM110. So, pada aku lebih berbaloi kalau kita naik seorang je ATV ni. Syok layan off-road dia. Masuk ke dalam kebun kelapa sawit, jalan-jalan pusing kampung kat Jalan Tar. Cuma yang aku rasa macam tak cukup sikit, tak ada lalu sungai lah. So, macam kurang best sikit. Kalau ada sungai, complete. Ini barulah, memanglah. Ni, langgar lecak.
boleh. Kena nak buat zip, kena tunggu orang depan tak ada baru boleh. Termasuk ada Malaysia baru boleh keluarkan. Ni depan ni. Depan ni boleh buat. Okay, let's go. Bismillah. Penyek je dari nanti. Balik rumah, penyek je. Jadi, kita penyek. Jadi, nak tahu sebab apa yang kamu disuruh 16 tahun baru boleh. Kamu dekat 16 tahun baru boleh. Itu bagus. Jadi, okay, let's go. Sabar. Ajar orang. Kan. Reverse. Lalu tepi lah Miru. Janganlah lalu longkang. Kalau abang naik ni abang kena tukar laju. Tapi memang kotor lah. Kalau nak ni boleh. Anak ni bukan kuat. Jatuh tak? Jatuh tak? Laju turun. Miru patut chicken kena lalu sini je Miru. Cakap ada shortcut. Sambung lagi. Ada yang sangkut. Nanti tu. Ada yang sangkut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cara. Kan dia cakap. Macam buka-buka. Kain ini. Kenapa dulu? Okay, dia nak. Kan, boleh kan jadi kan? Kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia nak lift lagi. Jangan jerit lah. Kis ni. Okay, tengok. Nanti kat dalam. Payahlah jadi. Diri.
Lalu sini je. Nak pergi tu. Okay, bismillah.
Terima kasih bang. Okey, sama. Assalamualaikum. Okey, sebelum balik, Alhamdulillah, setakat ini perkongsian aku dalam percutian aka Department Outing pada kali ini di Rehat Glams, Sedeli, Kota Tinggi, Johor. Pada aku memang ngam lah trip ni. Puas hati dalam bonding bersama office mate. Dapat juga sama-sama bawa keluarga masing-masing untuk short getaway ni. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jika ada sebarang maklum balas, bolehlah tinggalkan komen. InsyaAllah aku respon nanti. Tak lupa juga, sekali lagi aku mohon supaya dapatlah korang semua subscribe channel aku ni. Terima kasih dan Assalamualaikum.